Kalau betul, okay, bagaimana kita nak pastikan bilangan valence elektron ataupun bilangan elektron yang paling luar sekali, di orbital yang paling luar sekali, dan kita faham bahawa elektron itu disusun mengikut tahap tenaga, energy level. Jadi kalau kita nak tahu bilangan elektron yang paling luar, kita kena faham berkenaan konsep electron configuration lah. Macam mana susunan elektron itu dibuat di sekeliling nukleus. Dan secara asasnya, kalau lagi tinggi bilangan tahap tenaga ini, maksudnya lebih luar, lebih besar size orbital tersebut, dan itulah merupakan bilangan elektron yang paling luar sekali. Contohnya kalau kita ambil elemen Li ini, contohnya lithium, yang terletak pada baris yang kedua, kita tahu dia akan mengisi orbital 1s2, kemudian dia akan mengisi 2s1. Jadi apa yang berlaku adalah lithium dia akan ada 1s2, ini electron configuration ya, 2s1. okey, di 1 ini merupakan valence elektron untuk lithium. okey, dan kita tengok sini, kita dapati bahawa semua elemen-elemen terletak pada kolom yang pertama ini akan mempunyai valence elektron 1, sebab inilah merupakan tempat di mana elektron yang paling luar terletak. Okey, contohnya kalau kita info, kita ambil RB ni 37, kita akan dapati bahawa dan elektron yang paling luar akan terletak pada orbital 5s1. Ini 6s1, 4s1, 3s1 dan seterusnya. Begitu juga yang nombor 2 sini, elemen-elemen terletak nombor 2 ni sama juga, dia akan mempunyai valence elektron sebanyak 2. Okey. Dan contohnya kalau kita ambil magnesium punya electron configuration dia akan jadi 1s2, dan dia 2s2, dan 2p6, okay, dan 3s2. Kita tahu bahawa orbital yang paling luar, yang paling besar sekali adalah 3, dan valence elektronnya adalah 2. Okey. Valence elektron untuk elemen-elemen terletak pada kolom yang pertama ni selalunya 1, untuk kolom kedua ni semua dia mesti 2, dan untuk blok P pula di sini dia akan jadi 3, ni 4, 5, 6, 7 dan 8. okey, susunan ini adalah valence elektron. Kalau tak percaya kita tengok contohnya B dia punya electron configuration dia berapa? B5 electron configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, lepas tu kita dapati dia 2p1. Kita akan lihat bahawa valence elektron untuk B adalah 2 campur 1 iaitu 3. Okey. Karbon sama juga. Kita ambil karbon 6, okey, iaitu electron configuration akan jadi 1s2, 2s2 dan 2p2. Sebab apakah valence elektron untuk karbon? Valence elektron adalah elektron yang terletak pada paling luar orbital, pada tahap tenaga yang paling luar sekali, iaitu di orbital 2s dan 2p ni, 2, iaitu 2 campur 2, 4. Valence elektron untuk karbon adalah 4. Kalau kita ambil elemen di bahagian ini pula yang agak kompleks sikit, contohnya kita ambil CO copper, okay. CO 27, okay. Apakah valence elektron untuk CO 27? Okay, kita perhatikan dulu dia punya electron configuration dia, 1s2, 2s2, 2p6, lepas tu dia masuk 3s2,
2, lepas tu 3, P6, okey, 3P6 dia masuk 4S2, 4S2, okey. Kemudian seperti kita faham dulu bahawa mana-mana elektron yang memasuki elemen-elemen di bahagian ini, di bahagian ini, kita punya transition elemen ini, dia akan turun satu anak tangga. Sepatutnya dia pada tahap tenaga 4 dia akan jadi 3, dia akan jadi 3D, sebab dia masuk dalam blok D. Ini adalah blok D. 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3D7. Okay. So dari segi tenaga, energy level memang macam ni urutannya, tetapi dari segi valence elektron berbeza, sebab kita akan dapati bahawa elektron yang paling luar adalah terletak pada 4S ataupun pada orbital 4S. Ini adalah valence elektron untuk CO sebenarnya, bukan 7, tetapi di 4 orbital 4S, iaitu sebanyak 2. Jadi valence elektron untuk CO adalah 2, bukan 7. Walaupun kalau kita tengok urutan tenaga ni nampak 3D 7 ni yang paling tinggi, tetapi dari segi apakah elektron yang terletak paling luar sekali, kita akan dapati elektron yang paling luar terletak pada orbital 4S, iaitu sebanyak 2 elektron. Okey, kita ambil contoh yang lain pula. Contohnya BR ni, bromium ni, BR pula 5. Okey, apakah elektron configuration dia akan jadi 1S2, ataupun memudahkan sikit untuk bromium ni, kita ambil electron configuration untuk AR ni. Okey, kita buat macam ni, AR, dan kita akan masukkan electron configuration untuk yang seterusnya, untuk elektron seterusnya, iaitu 4S2, lepas tu 3D10, dan baru dia masuk kepada 4P1, 2, 3, 4, 5, P5, P5. So apakah valence elektron untuk BR? Kita akan dapati bahawa elektron yang paling luar, yang terletak paling luar, adalah terletak di orbital 4, iaitu 4S dan 4P. Ini adalah orbital yang paling besar, yang paling keluar sekali, iaitu di 4S dan 4P, dan jumlah elektron tersebut adalah 2 campur 5, iaitu 7. Jadi valence elektron untuk BR ni, valence elektronnya adalah 7. Okay, kalau kita tengok di atas ni, sama 7 sebutkan tadi. So, untuk memudahkan ingatan, kita kena ingat, hafal nama-nama elemen ini, kedudukannya, dan kita akan tahu valence elektronnya just berdasarkan kepada kedudukannya di blok mana dan di kolom keberapa. Okey, sekian untuk setakat ini. Terima kasih.